Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salatu wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin ashrafi khalqi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana yassirna wa la tu'assir 'alaina ya karim. Rabbana atmimna bi khairi ya arhamar rahimin. إلى حضرة النبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام التابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب شيخ سليم بن عبد الله الحضرمي ومشايخنا أجمعين ووالدنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni sama-sama kita sambung lagi pengajian kitab kita, kitab matan Safinatun Najah. Kita sampai pada muka surat yang ke-26. Muka surat yang ke-26, sambungan daripada rukun solat. Malam ni kita bahas berkenaan dengan membaca tahiyat akhir. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wasalisu asyara at-tashahhudul akhiru. Dan rukun salat yang ke-13, adapun rukun salat yang ke-13 ialah membaca tahiyat akhir, membaca tasyahud akhir ataupun tahiyat akhirah. Apa itu tasyahud? Apa itu tahiyat? Tasyahud ataupun tahiyat ni apa dia? Kata Syekh Ahmad Umar Syatiri dalam kitab Nailur Rajak, dia kata apa? At-tasyahudu fil asli, tasyahud pada asalnya ialah ismun li syahadataini faqat. Asalnya tasyahud ni ialah nama untuk dua kalimah syahadah. Bila kita sebut tasyahud tu, asalnya dari sudut bahasa ialah kalimah syahadah tu. Dua kalimah syahadah tu. Itu makna tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu asal tasyahud. Asal makna tasyahud. Summa utliqa ala tasyahudil ma'ruf liisti'malihi alaihima. Dan secara umum dia, apabila kita sebut tasyahud, maka tasyahud tu menunjukkan kepada dua kalimah syahadah tu, syahadataini tu, dua kalimah syahadah. Tu kerana penggunaan dia, kerana luasnya penggunaan dia. Orang Arab pun sebut tasyahud juga, cuma orang Melayu kita diubah sikit jadi mengucap. Tu bila orang nazak tu mengucap kan, arah telinga. Jangan ditiru drama jam 7 petang tu, jangan. Tu semua paning tu. Bila orang tu nazak, nazak gitu kan, dia pun datang bisik di telinga, mengucap katanya. Bukan mengucap, diajar. Tak betul. Yang disebut di arah telinga dia tu ialah apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ataupun paling kurang kita sebut di telinga dia tu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu begitu. Bukannya kita sebut di telinga dia tu mengucap liau, bukan begitu. Faham kan? Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Itu Nabi beritahu. Talqinkan, ajarkan kepada mayat kamu. Mayat tu ada dua makna. Sama ada sebelum dia mati tu, mana dia tengah nazak tu, ataupun setelah kematian, dengan membaca la ilaha illallah. Kedua-duanya itu betul. Ada disyarah oleh Imam Suyuti dalam kitab dia, berkenaan dengan bab ni. Boleh tak kita baca talqin pada orang yang dah mati? Boleh. Boleh. Kita baca la ilaha illallah pada orang yang telah meninggal dunia. Boleh. Boleh itu kita buat tahlil tu. Tu dalil dah ada dibahas oleh Imam Suyuti. Kalau sebelum daripada kematian, makna tengah nazak tu, itu lagilah boleh. Zahir makna hadis Nabi tu begitu. Jangan kita pergi arah telinga dia mengucap bukan mengucap. Faham ya? Situ. Adapun makna dia, wal makna annasalisa asyara min arkanis salah at-tasyahhudul ladzi yu'ta bihi akhiraha wa sayu'lamu mimma ya'ti. Tasyahud akhir yang dimaksudkan ni, adapun yang ke-13 daripada rukun salat ni ialah membaca tahiyat akhir. Apa itu tahiyat akhir ni? Ni kita cerita. Wa yushtaratu an yakuna bil arabiyati. Wajib tahiyat akhir ni mesti dalam bahasa Arab. Kita tulis syarat tahiyat akhir. Syarat tahiyat akhir ataupun syarat tasyahud akhir. Tahiyat akhir, tasyahud akhir sama je. Syarat dia bila kita baca tahiyat akhir ni ada syarat dia. Apa syaratnya? Syaratnya yang pertama, an yakuna bil arabiyah, mesti dalam bahasa Arab. Mesti dalam bahasa Arab. Fa in ajaza tarjama anil ma'thuri faqat wa yusannu tartibuhu illa in akhalla tarkuhu bil ma'na fayadurru fatabtulu bihi salah. Baik. Kalaulah orang tu tadi dia tak faham bahasa Arab, dia tak pandai bahasa Arab, kita boleh ajar dia punya terjemahan pada dia. Tapi terjemahan yang dibenarkan. Terjemahan yang dibenarkan. Cuma kalau umat Melayu kita ni, kita tak ajarlah yang terjemahan tu. Walaupun dari segi hukum dia boleh, tapi kita tak latih begitu. Kita ajar juga baca yang bahasa Arab tu. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Yang tu saya puji. Di Malaysia kita ni memang dari damit lagi diajar. Tambah kalau masuk sekolah pasti kata contoh kan, tadika pasti, ataupun ada setengah tu dia masuk pun little kalif pun ikutlah. Dan tadika yang apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tadika kemas tu pun sekarang ni dia dah buka untuk guru yang ada kelulusan agama untuk mengajar. Ada dia punya syllabus dah sekarang ni, alhamdulillah, ke arah perkara yang lebih baik. Begitu. Ya. Dah diajar dah sekarang ni dekat sekolah-sekolah pun. Ataupun paling kurang pun kita masuk dalam anak-anak kita masuk sekolah rendah memang dah diajar. Diajar. Ada silibus kafanya dan sebagainya, memang diajar. Kalau di sekolah rendah pula yang pendidikan agama Islam, subjek pendidikan agama Islam ni dia ada PAFA. Dia ada PAFA dah. Pengajian asas fardu ain tu ada. Dia belajar.
Itu. Tapi walaupun begitu, tanggungjawab asal untuk nak mengajar berkenaan dengan perkara ni siapa? Kalau dalam keluarga, beliaunya, mak bapaknya yang kena ajar pada anak cucu tersebut. Itu tanggungjawab dunia akhirat tu. Kena diajar. Untuk buat solat ni mula-mula diajar apa? Pergerakan dulu. Sebab mungkin dia tak lancar lagi untuk bacaan. Jadi kita ajar dia pergerakan dulu. Dia dah dapat pergerakan tu, kemudian kita ajar bacaan yang wajib. Mana ada bacaan yang wajib? Surah Fatihah dengan tahiyat akhir. Surah Fatihah dengan tahiyat akhir. Kemudian baru diteruskan dengan bacaan-bacaan yang sunat. Bacaan surah, doa iftitah dan bagai-bagai lah. Itu bacaan-bacaan yang sunat, doa kunut, begitu. Cumanya anak-anak pula bila diajar begitu janganlah malas. Cikgu ajar di sekolah macam mana ni babah, hanya kan sudah. Babahnya pula yang kena marah. Maknya pula yang kena marah. Janganlah begitu. Kita pun ibu apa pun kena ikut juga perkembangan. Kadang-kadang tengok buku sekolah anak-anak tu, jangan kita biar. Takut kita ajar, yang kita nak ajar tu betul, tak kata salah, betul. Tapi tak ngam dengan apa yang ada dalam silibus dia di sekolah tu. Nanti dia jadi pertembungan, budak ni bertembung. Sebab dari segi psikologinya, kita ni lebih senang terpengaruh dengan orang luar daripada orang dalam. Sebab harian dia tengok muka mak dia, tengok muka bapak dia, memang hari-hari. Itu yang kadang-kadang susah sikit tu. Ada setengahnya lah. Payah Ustaz, anakku ni payahkan dia padah, bagai-bagai lah kan, ya kan? Jadi dia perlu kepada orang ketiga. Jadi dia lebih senang mendengar kepada ayat orang yang ketiga, cikgu dan sebagainya. Jadi yang tu pun kita kena perhati juga. Baik, syarat baca dia tadi mesti dalam Al-Fatihah, mesti dalam bahasa Arab. Kalau tak mampu boleh terjemah, tapi diajarlah dalam bahasa Arab ni, jangan dibiarkan. Wa yusannu tartibuhu illa in akhalla tarkuhu bil ma'na fayadur wa tabtulu bihi shalah. Dan disunatkan tertib at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, dan seterusnya. Tertib mana satu berterusan. Disunatkan. Tapi kalau tak tertib, dia terbalik. Pergi asyhadu an la ilaha illallah dulu, kemudian bawa at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatan. Dia jadi terbalik begitu, dia jadi mudarat. Bila jadi mudarat gitu, maka dia jadi batal solat. Tak sah bacaan tahiyat dia tu. Dia tak boleh terbalik. Senang dia kita sebut tidak boleh terbalik. Mana ikut urutan tu. Amma muwalatuhu, adapun berturut-turut. Muwalat ni makna satu-satu tu dia tak boleh disenggang dalam masa yang lama. Contoh kita duduk tu kan, batahnya duduk, barunya baca. Bacanya pula at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, diam dulu. Lamanya diam. Kemudian bacanya balik ni kan. Macam tu Imam Ramli kata apa? Tajib, makna wajib kena muwalat. Dia kena berturut-turut. Artinya kalau tak berturut-turut, maka dari sisi Imam Ramli batal. Satu-satu bacaan tahiyat tu tadi dia mesti berturut-turut satu-satu. Dia tak boleh berhenti dalam senggang masa yang lama. Kalau berhenti dalam senggang masa yang lama begitu, maka dia boleh jadi tidak sah. Itu di sisi Imam Ramli. Sebab Imam Ramli sebut wajib. Adapun Imam Ibn Hajar kata sunat saja muwalat. Maka kita di Malaysia dua-duanya boleh dipakai. Dua-duanya boleh dipakai. Baik. Wa tushtaratu fihi baqiyatu syurutil Fatihah al-atiyah. Dan
diwajibkan juga, disyaratkan juga dalam membaca tahiyat ni tadi syarat-syarat Fatihah yang lain, iaitu mesti meraihkan huruf. Kan bila kita baca Fatihah kan kita kena sebut huruf dia yang betul. Mana tak boleh tukar-tukar. Meraihkan baris. Menyebut sabdunya dengan cara yang betul. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Satu-satu. Bukannya atihya mubarakah. Dia atihya dia kan. Kalau Negeri Sembilan atihya ni dia tahu dah tu. Atih tu atas, ya tu huruf ya, atihya, atih huruf ya. Sudah. Kan? Tu kalau logat Negeri Sembilan dia tahulah atihya dia kan. Bukan atihya, at-tahiyya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Dia sabdu dia tu kena sebut betul-betul. Tapi ada setengah tu terlampau menjaga pula, macam mana Ustaz dia jadinya? Ya Allah. Tu pun payah juga tu. Bercakap dengan kita macam ni nak gagapnya, bila bacanya tahiyatnya gagap. La haula wala quwata illa billah. Ada panggil macam jenis macam tu. Itu jenis penyakit dia, punca dia was-was. Kenapa dia, apa dia punya punca jadi was-was ni? Punca utama dia ialah kerana jahil. Dia tak pergi belajar. Dia solat selama-lama ni hanya ikut-ikut. Orang bikin dia bikin. Cikgu suruh baca dia baca. Tapi apa yang nak patut dibaca dia pun tak tahu. Macam mana cara nak baca pun dia tak tahu. Dia ikut je. Dia hafal je. Tu tak boleh juga. Kena belajar. Walau ajaza anhu aw anis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu lam yajib badalahu 'inda Ibn Qasim wa nuqila 'ani Ramli al-wujub. Ini perbahasan panjanglah. Kalaulah dia ni tadi tidak mampu untuk membaca selawat dan juga membaca tahiyat, sampailah baca selawat tu pun memang dia tak mampu, dia tak hafal, adakah boleh kita tukar? Kalau macam Fatihah hari tu orang tak hafal kan, kita dah sebut sebelum ni kan, dia boleh tukar dengan zikir. Kalau tahiyat boleh ataupun tidak? Boleh ataupun tidak? Setengah ulama dalam mazhab kita Syafi'i kata tak boleh tukar kepada zikir, tak perlu tukar pun pada zikir. Dia hanya sekadar duduk je, sekadar duduk saja. Tapi dia kena belajar untuk bacaan tahiyat tu. Kalau yang bacaan surah Fatihah dia boleh ditukar kepada zikir. Orang tak hafal surah Fatihah kan, kita belajar sebelum ni. Begitu. Tapi setengah mazhab kita Syafi'i boleh tukar kepada zikir. Setengah pendapat lah. Tapi pendapat yang kata tu tak kuat. Yang lebih kuat ialah tidak boleh ditukar. Itu untuk tahiyat. Tahiyat ni tidak boleh ditukar. Jadi macam mana pun kita usaha untuk hafal juga. Usaha untuk hafal juga, insya-Allah. Ni adik-adik hafal tak ni? Tahiyat ni. Salah tak apa, salah-salah baca pelat dan sebagainya tak apa, nanti boleh diperbaiki. Tapi kita cuba belajar. Sekarang ni bagus. Banyak dah. Ambil kursi duduk. Ambil kursi. Banyak dah ada video apa ni, Didi and Friend lah, ada video Upin Ipin lah kan. Upin Ipin dia ajar solat ada. Dia jemputnya Syekh Abdul Karim Al-Makki, imam besar masjid Masjid Shah Alam tu, Masjid Sultan Salahuddin tu kan. Dibawa je masuk dekat dalam syarikat Lescopic Production tu. Lepas tu dia buatlah animasi dia tu. Ada video tu, tak apa. Budak-budak dia memang suka begitu. Belajar dengan lagu, belajar dengan bunyi. Itu cara didikan pada mereka. Tapi kalau kita dulu yang belajar, kita tak macam tu. Sebab kita tak terdedah dengan benda tu. Ikutlah lagu Tuan Guru. Kalau Tuan Guru ada lagu. Tak ada lagu, luruhlah kita belajar. Masak kan? Itu dulu. Pendekatan tu berbeza. Musim dulu tu,
Kalau apa dipadah oleh tuan guru, kita ikut, turut, taat tu memang taat sungguh, tak berani melawan tu. Kan? Itu zaman tu. Zaman sekarang tidak. Satu kita sabut, 10 dia tanya, kenapa begitu? Macam mana boleh jadi macam tu? Kenapa jadi macam tu? Kenapa dia merah? Kenapa dia biru? Sudah. Kita pula jadi pening. Kan? Dia pendekatan tu kena berubah lah. Dia tak sama. Tak sama. Baik. Tengok pula rukun ke-14. Yang ke-14, rukun solat ni apa dia? Kata pengarang Ar-Rabi'u Asyar, yang ke-14 al-qu'udu fihi, duduk. Duduk mana? Duduk ketika membaca tahiyat akhir tu mesti duduk. Al-ma'na anna rabi'a asyara min arkanis salah al-qu'udu fi tasyahudil akhir 'alal qadir. Bagi orang yang mampu duduk, duduk. Tak mampu baring. Ada setengah tu dia tak mampu duduk, dia nak baca tahiyat berdiri, boleh tak? Sudah. Boleh tak? Dia mampu berdiri je, dia tak mampu duduk. Maka dia solat tu memang berdiri je, dia pakai isyarat je. Ini rukuk, ini sujud. Itu contoh. Tapi berdiri saja. Macam berdiri tegak gitu kan? Boleh dia baca tahiyat dalam keadaan begitu, tapi tidak disarankanlah. Kebiasaannya apabila dia lemah daripada berdiri, maka dibenarkan duduk. Kalau duduk ni dia tak mampu, maka dia boleh baring. Duduk dalam keadaan yang dia mampu. Tahiyat akhir ni sunat dia kita duduk keadaan duduk tu wajib. Tapi keadaan bentuk kita duduk tu duduk tawarruk. Apa makna duduk tawarruk? Tawarruk ni asal daripada perkataan wirkun. Wirkun ni ialah tulang paha. Ni tulang paha ni dia panggil wirkun. Wirkun. Waw ra kaf, wirkun. Itu tulang paha. Tulis sikitlah, ya mana ni? Sangkut. Tawarruk ni asal daripada perkataan wirkun. Wirkun ni ialah tulang paha ni. Sebab tu kita duduk kan di atas paha. Pasal tak? Kan? Bila kita duduk tahiyat akhir tu kan kita bersimpuh di atas paha. Betul kan? Paha sebelah kiri tu. Itu dia panggil tawarruk. Kalau tak mampu duduk tawarruk sebelah kiri Ustaz, kita tak boleh, itu kan sakit pinggang sini ni. Macam tu. Boleh tak kita tukar? Soalan ni boleh tak? Boleh, tak apa. Wajibnya duduk, bentuk duduk macam mana ikutlah. Tapi afdalnya ialah kita tawarruk sebelah kiri begini. Kita makna kita duduk di atas paha kiri tu. Tak mampu nak tukar paha kanan, boleh. Tak mampu macam tu, maka duduk dalam bentuk macam tahiyat awal ataupun duduk antara dua sujud tu dia panggil iftirash. Kenapa dia namanya iftirash? Aftarasha ni makna dia berlapik. Bila disebut duduk iftirash, punggung kita ni diampai di atas mana? Tapak kaki. Pasal tak? Tapak kaki sebelah mana? Tapak kaki sebelah kiri. Tapak kaki kanan tu kan kita tagak kan? Tapak kaki kiri. Kalaulah orang tu duduk bersilang macam tu, mana dia duduk di atas dua-dua tapak kaki, itu pun dinamakan sebagai iftirash juga. Tapi tidaklah afdal begitu. Dalam mazhab kita Syafi'i, afdalnya ialah kalau duduk iftirash ni tahiyat awal ataupun duduk antara dua sujud, punggung kita tu di atas tapak kaki kiri, kaki kanan tu, tapak kaki kanan tu tagak. Ditagakkan begitu. Ni kaki kanan, kaki kiri tu sampai bawah begitu. Jadi kita duduk di atas tapak kaki. Itu tahiyat awal ataupun duduk antara dua sujud, dia panggil iftirash. Adapun kalau tahiyat akhir dia panggil tawarruk.
Tawarruk ni makna kita sampai di atas paha. Kita duduk tu di atas paha, bukannya di atas punggung tu, di atas paha. Bahasa betul-betul. Itu dia panggil tawarruk. Asal perkataan dia ialah wirkun. Wirkun itu tulang paha. Itu sunat. Yang wajibnya duduk. Ikutlah nak duduk macam mana pun. Tak dapat bahasa duduk macam tu. Sakit pinggang dan sebagainya. Tapi nak duduk juga. Habis macam mana? Dia pun duduklah. Mana yang dia mampu? Bersila. Boleh tak duduk bersila baca tayat akhir? Boleh lah. Yang pentingnya duduk. Melunjur pun boleh. Melunjur pun boleh. Melunjur. Contoh. Itu boleh, tak ada masalah. Yang pentingnya duduk. Yang wajibnya duduk. Cuma sunat afdalnya ialah tawarruk. Itu kena faham. Setengah orang dia kata, aku tak boleh ni solat. Sebab tak boleh solat, dia bilang. Sebab apa? Tak boleh duduk bersimpuh. Apa pasal tak boleh duduk bersimpuh jadi tak boleh solat? Alasannya nak mau solat. Setengahnya begitu. Jangan kita buat begitu. Salah tu, berdosa. Al-khamis asyar, yang ke-15, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat awal akhir tu. Awal pula, tahiyat akhir. Membaca tahiyat akhir satu tadi 13. Duduk ketika membaca tahiyat akhir tu 14. Yang ke-15, selawat kepada Nabi dalam tahiyat akhir. Apa makna dia? Al-makna annal khamisa asyara min arkanis salah. Maknanya ialah yang ke-15 daripada rukun salat ini, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahudil akhir, iaitu berselawat ke atas Nabi dalam tahiyat akhir. Bi an ya'tiya biha ba'dahu la yadurru takhallulu zikrin aw sukutin bainahuma walau tawilan wa yushtaratu fihi ma yushtaratu fi tasyahudi. Dia tidak memberi mudarat pun kalau kata kita selangi dengan zikir ataupun diam yang panjang antara keduanya. Keduanya mana? Antara tahiyat dengan selawat. Contoh kita baca dah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, sampai kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Kemudian kita diam. Lama masa baru kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh tak? Boleh. Ataupun antara tasyahud tadi sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah tu, sebelum pergi selawat tu, sebelum Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita zikir dulu tengah-tengah tu. Berzikirlah, berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, contohlah. Kemudian baru Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh? Boleh. Tapi tak digalakkan lah begitu. Nanti jadi kelupahan pula. Zikir punya panjang tu bagi assalamualaikum warahmatullahi. Dah tertinggal. Kan? Begitu. Jadi tak digalakkan begitu. Walaupun segi hukumnya boleh. Cuma tak digalaklah. Kita tak diajar pun, tak dipraktikal pun begitu. Walaupun segi hukum ada. Itu nak kena faham. Ramai orang dah salah faham. Ustaz, mazhab ni kata begini, tapi kenapa di Malaysia kita tak buat macam tu? Satu isu. Pengajian mazhab itu teori. Itu teori berdasarkan dalil. Itu terbit mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Fatwa-fatwa dia, terbitlah dia punya hukum dia. Tapi bila kita nak praktikalkan dekat satu-satu tempat, itu perlu kepada fatwa. Dipilih. Dan kita di Malaysia, kita bukanlah totok karas rigid mazhab Syafi'i saja. Salah. Ada setengah orang kata kita begitu. Salah tu. Kita di Malaysia asalnya, asasnya, basicnya, kita dengan mazhab Syafi'i. Tapi kita meraihkan 3 mazhab yang lain.
Artinya bila keperluan untuk kita tak boleh nak guna pakai yang mazhab Syafi'i ni punya fatwa tadi, kita terpaksa pakai juga kepada mazhab yang lain, dipanggil taklid. Macam contoh isu niat yang kita pernah bahas sebelum ni. Orang tu memang jenis orang yang tak boleh nak simpan niat di dalam hati ni, payah. Maka dibenarkan tak dia taklid pada mazhab Maliki? Dibenarkan. Dia baca niat awal sebelum takbir tu, kan? Kemudian dia takbiratul ihram, Allahu akbar. Takbir tu kosongnya tu, tak ada sebut apa pun dalam hati. Sah tak solat dia? Sah menurut mazhab Maliki. Dia sebab apa? Hati dia ni tadi ialah was-was, dia ingau macam-macam. Sahaja aku makan kuih dia kan, tiba-tiba. Kan? Padahal takbir ni ada teringau benda lain. Ya, masalah kan? Individu tu punya penyakit was-was. Tu yang takbir dia sampai ratus-ratus kali, tu puluh-puluh kali. Bersilat pun ada. Allah, itu nak masuk-masuk tak masuk-masuk. Nak masuk tak masuk-masuk tu. Sama-sama tahap begitu. Maka nak mengelakkan jadi rosak begitu, dibenarkan taklid pada mazhab Maliki untuk isu dia tu. Bukan untuk semua orang. Umumnya semua orang berpegang pada mazhab Syafi'i dulu. Begitu. Setengah orang disilap di situ. Jangan. Kalau Syafi'i lah, yang lain tak boleh pakai. Bukan begitu. Kita tak pernah cakap pun macam tu. Kan? Tapi ada yang marah kita, yang nimbulkan isu jenis macam tu kan. Doktor pula tu, profesor dah sekarang. Timbul isu. Dia suka cari balah, dia suka cari gaduh. Dia suka nak berhantam. Memang jenis perangai dia suka berhantam. Itu yang payah tu. Baik, kita sebut tadi, walaupun ada dalam fatwa begitu, tapi ada setengahnya tidak dipraktikalkan. Tak dipraktikalkan pun. Kita diajar daripada damit lagi, kita diajar. Lepas dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, terus kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Betul tak? Atau praktikal dia begitu. Walau segi hukum dia antara dua tadi dibenarkan diam yang panjang, tak apa, atau zikir yang lain dan sebagainya, walaupun dibenarkan, tapi tak dipraktikal pun begitu. Wa aqalluhu Allahumma salli ala Muhammad. Sekurang-kurang lafaz selawat ni ialah Allahumma salli ala Muhammad. Habis saya nak tambah Sayyidina, boleh Ustaz? Tambah je lah, apa masalah? Tak boleh Ustaz. Kata si Anu, si Ustaz ni, si doktor itu sebagainya, kata bilangnya bid'ah. Dia bilang la haula la quwata illa billah. Kena faham sungguh lah. Janganlah begitu mudah je nak keluarkan hukum. Nabi ajar Ustaz selawat Allahumma salli ala Muhammad sahaja. Tak boleh kita ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi tak pernah ajar dia bilang begitu. Kalau Nabi tak pernah ajar, ada tak Nabi pernah larang? Tepat balik ujah dia begitu. Ada tak Nabi pernah larang? Bila Nabi tak pernah suruh, Nabi tak pernah larang, maka perkara tu asal hukum dia harus. Tu je mudah ya, kaedah dia. Tak pernah disuruh, tak pernah dilarang. Mana ni tadi? Maka hukum asalnya harus. Dan adakah bila kita sebut harus begitu, bila kita baca Sayyidina tu tadi, jadi tak dapat pahala? Boleh tak? Allah Ta'ala tu maha rahmat, besar dia punya rahmat dia. Adalah pahala dia bagi, janganlah risau. Dan orang yang baca Sayyidina ni tadi, ada dalil dia. Ada dalil dia. Dalil dia apa? Dalam Quran Allah Ta'ala panggil Nabi Yahya tu Sayyida, Sayyidan wa hasura, Sayyidan wa hasura. Allah Ta'ala puji Nabi Yahya tu apabila Nabi Zakaria diberitakan dia akan dapat anak, kan? Apa antara ciri anak dia tu? Antara ciri anak dia, dia akan jadi Sayyida, Sayyidan, dia jadi penghulu, Sayyid. Itu pujian Allah Ta'ala kepada Nabi Yahya. Salah tak kalau pujian yang sama kita bagi pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tak salah lah, sama-sama Nabi.
ataupun kita bagi Sayyidina tu, perkataan Sayyidina, pujian Sayyidina, penghulu kami tu, kepada Nabi selain daripada Nabi Muhammad ataupun Nabi-Nabi yang lain-lain sekalipun. Boleh tak? Boleh. Itu yang kita baca, kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Salah ke? Tak salah. Tapi ada setengah orang kata tak boleh, Nabi tak pernah ajar. Payahlah kalau macam tu. Payahlah kalau macam tu. Banyak benda Nabi tak pernah ajar pun pada sahabat dalam ibadah, tapi sahabat buat dulu dan Nabi tak marah pun. Contohnya apa? Sayyidina Bilal bin Rabah. Setiap kali lepas solat, lepas wudu, dia akan buat solat 2 rakaat. Dia panggil solat sunat wudu. Sampai tu ketika Nabi dengar Bilal ni bunyi tapak kaki dia di syurga. Nabi tanya pada Jibril, siapa tu yang aku dengar nak bunyi tapak kaki dia tu? Maka penjawab Jibril, itulah sahabatmu Bilal. Maka Nabi pergi jumpa dengan Bilal, tanya, wahai Bilal, apakah amalan yang kau lakukan yang menyebabkan aku dengar bunyi tapak kakimu di syurga? Artinya apa tu? Confirm Bilal tu masuk syurga. Dia hidup di atas muka bumi lagi Nabi dah dengar dia berjalan dalam syurga. Artinya apa tu? Itu bisyarah. Satu berita baik, berita gembira disampaikan bahawa Bilal ni confirm ahli syurga. Walau mati lagi dah bunyi dah dapat di syurga. Tu. Jadi Bilal kata, aku ni tak ada apa yang lebih pun wahai Rasulullah. Ni Bilal dia rendah diri. So kata ceritalah, bagi tahulah apa dia. Ujungnya Bilal berkata, mungkinlah ya Rasulullah, aku ni selalu amalkan lepas aku berwuduk aku solat 2 rakaat. Sebelum peristiwa tu tadi yang Nabi dengar tapak kaki tu, Bilal dah amalkan ke belum? Bilal dah amal dah. Bilal dah bikin dah, lepas wuduk solat 2 rakaat, lepas wuduk solat 2 rakaat, yang kita nama solat sunat wuduk tu. Senang kita nak senang faham lah, kita bagilah nama solat sunat wuduk. Sebelum Nabi bagi tahu tadi, sebelum cerita Nabi jumpa dengan Bilal tadi tu, sebelum tu Bilal dah amal dulu dah. Soalan nak tanya, Bilal buat bid'ah tak tu? Buatlah, sebab Nabi tak pernah ajar. Sebelum jumpa tu tadi, kan Bilal dah bikin dulu, betul? Jadi Bilal buat bid'ah tak tu? Nabi tak pernah ajar pun buat solat sunat wuduk, dan Nabi sendiri tak pernah tunjuk contoh pun. Nabi lepas wuduk solat sunat 2 rakaat. Nabi tak pernah buat contoh pun sebelum tu pada para sahabat. Tapi Bilal bikin dulu, betul? Barulah sehingga dalam peristiwa tu tadi. Artinya sebelum-sebelum yang Bilal bikin tu tadi bid'ah tak tu? Sudut bahasa dia bid'ah lah. Sebab Nabi tak pernah ajar, Nabi tak pernah suruh pun. Tapi dia bikin dulu. Kalau betul lah benda tu bid'ah, confirm jumpa tu Nabi tegur dah. Kenapa kau bikin, aku tak pernah ajar? Ada tak Nabi ajar begitu? Ada tak Nabi padahkan begitu arah Bilal? Tak ada. Malah dijanjikan dengan syurga pula tu. Nabi sampaikan kepada Bilal bahawa aku dengar bunyi tapak kakimu di syurga. Itu dalam kerangka bid'ah tu tak boleh dipaham secara itu saja. Oh, Nabi tak nak bikin, itu bid'ah. Ya salam. Sampitnya lah akal. Kan? Begitu. Jangan. Adalah beberapa orang dekat Labuan ni pun ada juga. Marah banar dia kalau kita bikin benda macam tu. Tambah pula mikrofon kita sini kan, Masjid Islamullah ni kan, Masjid Hijau ni kan, mikrofon dia kan kuat. Kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dengar tu. Ada setengah jemaah mufaraqah dia. Ada kedapatan sudah di Labuan kita ni. Tapi tak adalah di masjid ni. Ada masjid lain lah. Isu tu sampai, aduan tu sampai ke Jawi. Kami kata, aduh, tak ada benda lain kau nak bergaduh. Berhantamlah benda yang syok-syok sikit. Ni berhantam balik-balik Sayyidina katanya. Kan? Bagi salam tu nak terus macam ni ke, nak hanggut dulu bau macam ni. Itu sajalah. Haula la quwwata illa billah. Tak berkembang langsung dia punya cara pemikiran. Situ dia fikir. Tapi itu yang dia cari biasa, yang dia dengar dalam ceramah. Tu kita ajak datang belajar. Kita bagi tahu dalil dia. Boleh tak? Boleh. Ada dalil hadis Nabi dia? Ada.
Memanglah Nabi tak ada ajar direct pada sahabat, kalau kau selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi tak ajar begitu. Nabi ajar pada sahabat selawat dah Allahumma salli ala Muhammad. Itu memang Nabi ajar begitu. Tapi sahabat sendiri yang tambah bukan Sayyidina, ada tak? Ada. Dan Nabi tak pernah marah pun sahabat yang tambah perkataan Sayyidina tu. Siapa yang tahu contoh ada? Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar. Siapa dia ni? Siapa dia Sayyidina Abdullah bin Umar? Anak kepada Sayyidina Umar. Seorang sahabat yang apa sahaja Nabi bikin dia akan cuba ikut. Sampai satu tahap cintanya dia pada Rasulullah. Ni nak cerita bab ni. Sayyidina Abdullah bin Umar ni satu ketika Rasulullah dah wafat dah. Sayyidina Abu Bakar pun dah wafat, dah meninggal dunia. Ayahanda dia jadi khalifah masa itu. Lama dah ni. Dalam 5-6 tahun dah tu selepas Rasulullah wafat. Sayyidina Abdullah bin Umar ni tadi dia pergi buat umrah. Satu riwayat kata dia pergi buat haji. Dia tinggal di Madinah. Dia berjalan pergi ke Mekah lah nak pergi buat haji. Satu riwayat kata buat umrah. Sampai di satu tempat dekat lembah Hudaibiyah, kawasan Hudaibiyah tu. Di situ tak ada apa pokok, tak ada apa pun. Musim dia lalu tu, dia limpas tu, dia naik unta dia limpas di situ, tak ada pokok, tak ada ranting, tak ada apa-apa halangan. Eloknya tunggang unta macam tu kan, tagak badan macam ni kan. Tiba-tibanya tunduk. Batas pulaknya tunjuk tu, tunduk gitu. Panjang jauh sikit baru dia bangkit balik. Jadi hairan dia punya pembantu dia ni. Pembantu Sayyidina Abdullah bin Umar ni heran dia. Wahai tuan, kenapa tiba-tiba tuan tunduk macam tu sedangkan tak ada apa-apa ranting kayu ke apakah yang menghalang? Apa dia jawab? Dulu waktu Rasulullah mengerjakan haji wida, ni dia beritahu. Rasulullah limpas jalan haji wida tu dari Madinah nak pergi ke Mekah, Rasulullah ikut Hudaibiyah. Sampai di kawasan ni dulu ada sebatang pokok yang dahan dia melambai macam tu. Mana terjuntai macam tu lah dahan. Unta Rasulullah ni limpas di bawah tu. Di sini dulu Rasulullah pernah tunduk kepalanya untuk nak mengelak daripada kena dahan. Pokok tu tak ada sudah, mati sudah. Masa musim Sayyidina Abdullah bin Umar limpas tu tak ada sudah pokok tu. Tapi dia kakal ikut tunduk tu sebab Nabi dulu pernah buat di situ. Ada tak Nabi pernah suruh nanti limpas ni kena tunduk? Ada tak Nabi bilang begitu? Tu. Coba bahas. Tapi Nabi pernah buat. Dan perkara yang Nabi buat tu kalau kata kita tak tunduk di situ jadi berdosa tak? Tak. Waktu nak kena faham dalam bab bid'ah ni dia bukan semua benda yang Nabi bikin wajib dibikin dan bukan semua yang Nabi tak bikin haram untuk kita bikin. Itu kaedah dia. Wallahu ta'ala alam. Panjang pula bahas situ kan. Patah balik tajuk tahiyat tadi. Tajuk selawat tadi. Wa akmaluha, dan lafaz selawat yang paling sempurna, yang sempurnanya ialah, ringkas dia kat sini, selawat Ibrahimiyah tu. Yang tuan baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad sampai habis tu. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Tu. Baik. Yang ke-16 sikit lagi kita habiskan malam ni. As-sadisa asyara Assalamu. Dan yang ke-16 daripada rukun solat ni iaitu memberi salam. Al-makna anna sadisa asyara min arkanis salati assalamu. Sekurang-kurang dan yang ke-16 kita baca, kita memberi salam. Aqalluhu, sekurang-kurang bacaan salam ni ialah assalamu alaikum. Itu lafaz yang paling pendek, paling muntak sekali. Wajiblah apa paling pendek sekali itu. Assalamu alaikum. Wa akmaluhu,
Dan sempurnanya, mana lapah yang bagusnya, yang lebih sempurna, Assalamualaikum warahmatullah. Walahu 'asharatu syurutin, dan ada 10 syarat memberi salam. Salin. Dan ada nazam dia. Ada nazam dia. Nazam ni ada syair dia. Syekh dia karang satu syair. Syair syarat bagi salam. Tu. Syurutu taslimi tahlilis salati idza aradtaha tis'atun sahhat bighairi mira. Arif wa khatib wasil wajma' wa wa'il wa walid wa kun mustaqbilan thumma la taqsid bihil khabara wajlis wa asmi' bihi nafsan fa in kamulat tilka syurutu wa tammat kana mu'tabara. Ini dia punya syair dia. Boleh hafal ke tu? Okey, dia syarat dia dekat dalam syair ni ada 9. Dalam syair ni saja disebut 9, tapi sebenarnya 10. 10 tu tambahan kemudianlah. 9 ni apa? Terjemahlah syair tadi. Syurutu taslimi, syarat untuk bagi salam ini, tahlilis salah, untuk menghalalkan salat, mana untuk nak selesai solat. Kan asal tadi kan kita takbiratul ihram, jadi kita berihram. Benda yang luar daripada solat kita tak boleh bikin. Mana kita pantang di situ. Takbiratul ihram saja, benda yang tidak ada kaitan dengan solat tak boleh dibikin. Kita kena pantang di situ. Macam kita ihram haji umrah tu. Benda pantang tu kita tak boleh buat. Untuk solat pula kita bagi salam ni untuk tahlilis salah, untuk nak menghalalkan semula. Idza aradtaha, jika engkau berkehendak untuk nak selesaikan solat tu, tis'atun, ada 9. Sahhat bi ghairi mira, maka sahlah tanpa ada lagi keraguan. Arif, pertama kau kena tahu. Arif isyaratun ila syartil awal wa huwa ta'rifu bi alfi wa lam. Fala yakfi salamun alaikum. Arif di sini ni maksud dia apa? Mesti dibaca dengan menyebut assalamu. Ni. Kan dia lepas dia begini kan? Jadi mesti dibaca dengan ta'rif ni, alif lam ni. Assalamualaikum. Tak boleh kalau kita sebut dengan salamun alaikum. Salamun. Kita baca sini kan salamun gini. Makna sama. Salam sejahtera ke atas kamu, betul. Cuma ni ma'rifah. Kalau dalam bahasa Melayu dia panggil kata nama khas. Yang ni kata nama am. Tak boleh dengan nakirah, tak boleh dengan kata nama am macam ni. Dia mesti kata nama khas, iaitu alif lam ma'rifah. Itu yang saya sebut sini, mesti arif, mesti dibaca, disebut lafaz salam tu dengan ada alif lam, iaitu mesti bunyi assalamualaikum. Perhati baik-baik jemaah kita, ada yang buat begitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada tak yang begitu? Ada. Ketahuilah bahawa beri salam begitu tidak sah. Dia mesti assalamualaikum. Jelas setengah tempat tu ada imam pun saya ada perasan. Dia beri salam begitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita di belakang ni, kalau saya sendiri, saya mufarakah dulu baru saya bagi salam. Tak ikut dah itu. Sebab di sisi kita dia batal dah. Bila dia bagi salam salamun alaikum tu, yang bawah tu tak boleh. Dia mesti assalamualaikum. Jelas sini? Jelas? Jelas Okey, itu syarat pertama.
dia mesti alif lam makrifah, iaitu bunyi dia mesti dibunyi depan tu. Yang kedua, khatib isyaratun, dia ismu isyarah ila syartis sani wa huwa kaful khatib fala yasih assalamu alaihi alaihim, tak boleh. Apa maksud sini? Khatib ni maksud dia mesti alaikum, kum dhamir mukhatabah. Dhamir mukhatabah ni makna dia kata ganti diri kedua. Salam sejahtera ke atas kamu semua. Itu kalau terjemah dia. Alaikum. Dia tak boleh alaihum. Dia tak boleh alaihum. Fala yasihu assalamu alaihi. Contoh. Alaihim. Contoh. Tak boleh. Sebab tu dia panggil dhamir ghaib, kata ganti diri ketiga. Yang paling lagi tak boleh assalamu alayya. Sudah. Salam sejahtera ke atas saya. Kan? Itu lagi tak boleh. Ataupun assalamu alaina, kan? Di situ. Warahmatullah, contoh, tak boleh. Dia mesti assalamu alaikum. Jelas tu, Syarat kedua. Syarat ketiga, sil. Apa makna sil ni? Sad lam sil. Isyaratun ila syartis salis wa huwa waslu ihda kalimatayhil bil ukhra falau fasala bainahuma bi kalamin lam yasah. Naam, yasah assalamu tamu awil hasanu alaikum. Baik. Gini. Antara lafaz assalamu dengan alaikum, dia mesti berturut-turut. Tak boleh berhenti dulu. Assalamu alaikum. Contoh itu kan. Tak boleh. Dia mesti berturut. Dia mesti berturut. Mana sil, dia mesti sambung. Itu syarat ketiga. Makna berturut-turut antara dua lafaz tu. Assalamu alaikum. Antara dua kalimah tadi tu mesti berturut-turut. Kalau assalamu alaikum warahmatullah, boleh tak? Boleh, sebab warahmatullah tu sunat. Tapi tak digalakkan begitu. Jadi kita sebut assalamu alaikum warahmatullah terus. Mana sambung teruslah. Mana direct. Tak ada berhenti. Tapi kalau dia berhenti assalamu alaikum warahmatullah, itu sah. Itu sah, masih sah lagi. Yang tak sah dia macam mana? Assalamu alaikum dengan tiba gitu. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Sebab lafaz assalamu alaikum ni dua kalimah yang berturut. Dia tak boleh diasing. Itu tiga. Keempat ni wajma' isyaratun ila syatir rabi' wa huwa mimul jama' fala yakfi assalamu alayka. Kat sini dia mesti assalamu alaikum. Dia tak boleh assalamu alayka warahmatullah, kan? Tak boleh. Dia mesti ada mim jama'. Mim tu mim jama'. Ni kalau orang belajar nahwu dia tahulah. Kaf ni kaf mukhatabah. Yang ni kaf mukhatabah. Kaf dhamir mukhatab. Mim ni menunjukkan jamak, menunjukkan ramai. Tu uniknya bahasa Arab. Kalau kita i'rab sesuatu ni memang dia ni lah. Dia kena pergi kelas yang khas lah untuk bahasa Arab, kelas bahasa Arab. Tapi secara umum dia mesti alaikum. Dia tak boleh alaika, tak boleh. Itu dia mesti dengan lafaz jamak. Kemudian walin wa qawluhu walin. Wal, apa makna wal? Isyaratun ila syartul khamis. Yang kelima wa huwa muwalat, iaitu muwalah, berturut-turut. Falau sakata tawilan mutlaqan aw qasiran qasada bihi qat'us salam darra. Kalaulah
Yang wal ni maksud dia apa? Dia mesti dalam keadaan berturut-turut. Assalamu alaikum terus. Kalau dia berhenti tangan-tangannya assalamu alaikum, ataupun dia saja berhenti, itu memang dia bukan nak bagi salam pun, dia saja buat berhenti tu untuk putuskan bacaan, itu pun tak boleh. Jadi syarat kalimah ni mesti mualat. Dapat salin tak tu? Dapat tak salin? Ke tak dapat? Syarat pertama tadi, ulang balik. Syarat pertama mesti alif lam ma'rifah. Itu. Syarat yang kedua, dia mesti guna kaf mukhatabah tu. Dia tak boleh alaihi, alaihim, tak boleh. Mesti kaf. Tu. Kemudian sil, dia mesti berturut-turut. Mesti bersambung. Kemudian dia mesti dengan mim jamak. Ini kum, alaikum. Dia bukan alaika. Itu yang keempat, mim jamak. Yang kelima, dia mesti mualat, berturut-turut antara satu lafaz dengan satu lafaz. Boleh? Yang keenam, syarat dia ialah kun mustaqbilan. Mestilah dada orang yang beri salam ni tadi menghadap kiblat. Ini yang paling banyak ramai orang buat silap. Dia bagi salam macam mana? Dia bagi gini. Assalamualaikum warahmatullahi, begitu. Nak tengok tak? Assalamualaikum warahmatullahi. Tak boleh. Salah. Yang betulnya Assalamualaikum ni, dada dia ni mesti ngadap kiblat dulu. Warahmatullah baru dia berpaling. Sebab syarat dia begitu. Syarat untuk beri salam, mestilah memberi salam dalam keadaan menghadap kiblat. Mustaqbilan. Mesti menghadap kiblat. Okey ke tu? Macam ada sesuatu peristiwa je tu. Nyona? Selahu bantal nak payahlah dipusing kepala tu. Tagak macam tu je, tak apa. Yang penting yang kami nak sebut tadi, lapas bagi salam ni assalamualaikum tu ni, assalamualaikum ni dalam keadaan dada ni mesti ngadap kiblat. Nak boleh dia beralih. Lah boleh assalamualaikum warahmatullahi, nak ada apa paling-paling. Tak payah toleh pun tak apa. Sah. Toleh ni hukum dia sunat. Yang salah tadi ada setengah orang, ada juga kedapatan imam yang bikin macam tu. Bukan sinilah, ada masjid lain. Ada, itu kami tegur sudah. Dia bukannya assalamualaikum. Dia yang dia bikin macam mana? Dia bikin macam ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia memang beralih begini. Dada dia ni beralih. Dada dia tu beralih. Ingatkan silap yang pertama tu mungkin dia silap. Yang kedua pun sama. Assalamualaikum tu kat sini dah. Dia tak boleh. Dia mesti dua kalimah ni tadi assalamualaikum. Dia mesti dalam keadaan dada dia menghadap kiblat. Baik, soalan nak tanya. Nak faham dulu konsep ni. Kalau tak nanti dia tak faham. Kita kan salah satu syarat solat menghadap kiblat. Apa yang wajib menghadap kiblat tu? Cuba jawab. Anggota mana yang wajib menghadap kiblat tu? Kena tengok keadaan. Ketika kita berdiri dan duduk, berdiri ni tak kisah masa qiyam atau iktidal ataupun ketika duduk. Duduk ni tak kira lah duduk tahiyat ke, duduk tahiyat awal ke, tahiyat akhir ke, duduk antara dua sujud ke, duduk. Maka wajib dada mesti ngadap kiblat. Setengah orang kerana dia nak duduk tahiyat akhir, dia biut begini. Kiblat sini ni, tapi dia membiut sampai sini ni. Sebab dia nak duduk juga tawaruk tu. Ada setengah begitu, tapi kakinya sakit. Maka dia pun ni kiblat ni, macam ni nya kiblat. Batal sebab wajib ketika kita berdiri atau duduk mesti dada ni menghadap kiblat. Selain daripada tu,
Diwajibkan arah, makna majoriti badan kita ni menghadap kiblat. Contoh musim kita rukuk, mungkin kepala tu terteleng sikit selah bantalnya kan, contohlah gitu kan. Tapi badan ni, selain daripada tu, badan ni majoriti anggota badan yang lain menghadap tak kiblat? Masih menghadap kiblat. Mesin kita sujud, ada setengah orang kepalanya tu berdarah. Sebab apa? Kena baling periuk apa Ustaz, berhantam dengan bini. Contohnya ni kan, atas kepala berdarah sebelah kan. Dia pun berbalut. Ingat malam tu dia memang pakai sarapan, rupanya ditutup. Alhamdulillah lah kan, sebelahnya terbuka. Dia sujud sebelah saja, sah tak? Sah, masih dahi lagi. Walaupun sebelah masih sah. Tapi macam ni kepalanya tu tertelenglah kepalanya tu, betul ke tidak? Tapi anggota badan yang lain masih tak lagi menghadap ke arah kiblat. Masih, makna majoriti, mu'zamul badan. Syekh sebut dulu mu'zamul badan, makna majoriti dari anggota badan ni masih menghadap kiblat, maka sah. Adapun berdiri dan duduk, wajib dada menghadap kiblat, walaupun kakinya menghadap ke belakang. Sampai tahap macam tu Syekh sebut. Tapi ada ke orang macam tu? Mungkin ada. Mungkin ada. Nak? Tapi nak cerita katanya bahawa menghadap kiblat tu dah ada. Jadi dalam kita kita beri salam tadi, beri salam ni ketika mana? Ketika duduk kan? Maka duduk dada wajib menghadap kiblat. Jadi bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Baru paling begitu, baru betul. Ada setengah tu pula dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, begitu sudah. Itu batal tu. Itu tidak sah. Itu kita nak kena perhati. Ada setengah pula hanggupnya lagi, Assalamualaikum warahmatullahi kan. Amin tak tahu manalah kitab dia belajar mengangguk-angguk gitu. Dia tak perlu diangguk pun tuan-tuan. Kepala saja yang paling. Bukannya sekali dengan hanjut-hanjut begitu, tak perlu. Disunatkan kita ni tunduk saja, bukannya dihangut begitu. Faham ya? Sunat tunduk. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tunduk sikit je, bukannya dihangut begitu. Yalah, faham habis dah tu. Habis contoh dah saya tunjuk. Tak juga dapat faham ni, tengok nantilah dekat dalam video. Wajlis silap. Kemudian syarat yang tadi yang ke-6, yang ke-7, la taqsid bihil khabara. Dia memberi salam tu bukanlah dengan dia berniat untuk nak bercerita, macam nak bagi salam dengan orang, bukan. Tapi memberi salam tu dengan niat untuk keluar daripada solat. Balil tahallula wahdahu au ma'a khabari au yutliq. Mestilah dia bagi salam, solat ni dia bagi salam tu dengan niat untuk dia keluar daripada solat. Bukannya dia bagi salam sebab ada datang paradian baru datang, Assalamualaikum warahmatullahi, contoh, bukan gitu. Bukan niat sebab nak bagi salam pada orang, bukan. Kan ada setengah dia kata bila kita bagi salam ke kanan, bagi salam pada malaikat, bagi salam ke kiri, bagi salam pada jin, setengah je itu. Bukan. Memanglah isyarat bagi salam tu kepada sekalian makhluk Allah Ta'ala yang ada ke kanan, sekalian makhluk Allah ke kiri, betul. Tak kisahlah apa pun, jin, angin, binatang, manusia pun ikutlah yang ada di kanan kiri tu. Kita doakan salam sejahtera ke atas semuanya, betul. Tetapi niat asal untuk kita beri salam dalam solat ni apa? Untuk kita keluar daripada solat. Mana kita nak tahallul daripada solat. Gitu juga bila kita pergi buat umrah haji. Selesai kita sa'i, kan kita tahallul. Kenapa kan gunting tu? Saja-saja ya ketok gunting, saja-saja begitu. Kalau mana yang dah gundul sudah, ambil pisau cukur tu sangat kita kan buat isyarat. Saja-saja ke begitu? Bukan. Tujuannya kita buat begitu tu dalam hati kita disebut aku bertahallul daripada ihram tadi. Kemudian kita doa dengan banyaknya rambutnya aku yang jatuh ni, ya Allah, gugurkanlah dosaku sebanyak itu. Tu doa.
Bukannya saja-saja pergi gunting. Oh, sebabkan lepas ni tahlul tu gunting. Guntingnya gunting salah bah, gunting. Bukan. Dia gunting tu dengan niat. Seperti mana kita berihram tadi adanya niat. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sajaku umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Contoh kalau umrah lah. Kalau haji nawaitul hajja wal umrata nawaitul hajja lillahi ta'ala contoh. Wa ahramtu bihi lillahi ta'ala tu. Gitu. Tu sama kita solat ni. Bila kita solat, assalamualaikum warahmatullahi, niat dalam hati ni apa? Selesai solat, tahallul daripada solat tu. Mana kita selesailah, sudahkan solat. Begitu, niat sudahkan solat, niat berhenti, niat habis solat tu dah. Begitu. La yaqsid bihi khabara, bukannya dia berniat untuk nak beri salam tu macam nak bercakap dengan orang, bukan. Tu masuk syarat ni. Syarat yang ke-7. Yang ke-8, ijlis isyaratu ila syartis samin wa huwa an ya'tiya bis salami min julusin. Mestilah dia beri salam ni ketika duduk. Ini syarat ke-8. Beri salam tu ketika duduk. Ini baca tahiyat duduk, beri salam berdiri dulu. Berdiri dulu beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi pun cabut lagi. Itu tak boleh. Ataupun beri salam musim tengah berjalan. Tahiyat dia baca duduk, perutnya mengulah-ulah, dia pun bangkit berlari tu, tengah berlari tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berlari. Sama lagi. Boleh begitu? Tak boleh. Dia kena beri salam tu ketika dalam keadaan duduk tu tadi. Ya. Kemudian wa qauluhu asmi' bihi nafsan. Wah, ni dalam syair tu ada sebut. Yang ke-9 iaitu sekurang-kurangnya orang yang beri salam ni tadi dia mendengar sendiri. An yusmi'a bihi nafsahu haitsu la mani'a. Sekurang-kurang dia lafaz tu tadi dia assalamualaikum warahmatullahi, dia sendiri dengar. Dia tak syarat orang lain dengar. Melainkan kalau imam solat apa pun mesti sekurang-kurangnya orang belakang dia dengar. Walaupun tak semua dengar, yang terdekat tu dengar pun tak apa dah. Yang betul-betul belakang dia tu, jemaah belakang dia tu sekurang-kurang. Mana 1-2 orang belakang dia tu dengar pun cukup. Tapi kalau suara dia tu ialah regimen sarjan major, kan? Regimen sarjan major ni pegang tongkat duk marah, Paris jo. Suara dia tuan-tuan, ya Allah, tak payah pakai mic. Sungguh daripada rumah ustaz tu kalau dia menjerit sampai sini boleh dengar. Bayangkan tu daripada masjid lama menjerit sampai masjid baru boleh dengar. Memang kuat. Tengok padang kawat tu. Padang kawat tu kan punya besar kan. Dia orang kat depan tu, kita yang pergi hari tamat latihan dengan apa sebagainya kan. Kan penonton kan boleh duduk di siring tu. Siring padang tu kan. Kalau ada yang pernah pergi lah. Bila dia berbaris tu, dia baris tengah tu. Tapi kita tepi ni dengar macam sebelah ni dia bercakap. Kuat tak kuat punya suara. Mana ada pakai mic ke? Ada pakai mic dah tuan-tuan sekarang? Tak ada kan? Yang kondak tu mesti suara asli je tu. Bayang tuan-tuan. Kalau macam tu lahnya di imam, itu siuk. Tak payah pakai mikrofon. Sungguh. Allahu Akbar kan. Satu berdaun boleh dengar. Kan? Oh ya salam. Kuat tu. Jadi kalau imam, dia mesti bagi salam ni lantangkan suara supaya orang ramai boleh dah dengar. Sekurang-kurangnya orang belakang ni wajib. Itu sekurang-kurang. Itu kalau untuk imam. Tapi kalau untuk yang individu ataupun dia makmum ataupun dia solat sendiri, maka sekurang-kurangnya siapa yang dengar? Diri sendiri yang dengar. Jangan mulut tak bunyi tapi rasa macam nak bagi salam. Itu tak betul. Tak bunyi pun, tapi dah bagi salam dah tu, dia kata tak betul. Bila kita tanya dia bagi salam, tuan bagi salam dah ke? Dah bagi salam. Tak dengar bunyi pun, bagi salam dalam hati dia kata. Itu tak boleh. Tak boleh. Sebabnya bagi salam ni dia rukun qauli, dia mesti berlafaz, berbunyi. Dan lafaz yang bunyi itu tadi mesti sekurang-kurang ni assalamu alaikum. Dan yang ke-10 syarat beri salam ni apa?
alla yazida aw yunqisa ma yughayyirul ma'na wala budda an yakuna bil arabiyyati in qadara 'alaiha wa illa tarjamaha anha. Yang ke-10, mestilah tidak boleh ditambah-tambah sehingga menghilangkan makna, mengubah makna salam tu tadi, ataupun dipendek-pendek sampai hilang makna dia. Contoh, dia bagi salam, assalamu wassalatu wattayyibatu wattahiyatu alaikum. Contoh ni contoh. Tak boleh lah begitu. Ataupun dia terlampau pendek sangat. Assalamualaikum. Boleh itu. Kan macam orang bagi salam, budak-budak bagi salam kat rumah. Ni kita kena latih anak-anak kita. Bagi salam balik rumah kita sendiri pun jangan Assalamualaikum, kan begitu. Ada sangat kita kan? Jangan latih bagi salam yang betul. Assalamualaikum. Gitu. Bagi salam elok. Supaya bila dia latih benda yang betul dalam solat, dia tak terbawa benda yang salah tu, dia buat benda yang betul. Tapi kalau di luar solat dia terbiasa benda yang salah tu, takut-takut dalam solat pun dia terbawa juga. Ni sama yang Yesus Assalamualaikum ni yang bawah ni. Sebab di luar solat dia terbiasa buat yang ni. Maka dalam solat dia ingat sama je. Yang paling payah sekali paling parah sekali kalau dia Assalamualaikum. Tu kan. Tu bahaya tu. Sam tu racun. Kalau dia bagi Assalamualaikum, dia kata gitu kan. Itu makna dia apa? Dia bukan doa salam sejahtera ke atas kamu. Dia doa apa? Selamat celaka ke atas kau. Tu. Dia doa racun. Dia doa kecelakaan ke atas orang, bukan kesejahteraan. Dosa bagi salam gitu. Orang yang biasa bagi salam Assalamualaikum ni siapa? Orang Yahudi. Pernah banyak kali lah, bukan satu ketika. Ada pendeta Yahudi, ada orang Yahudi yang musuh dengan Nabi ni, tak suka dengan Nabi. Bila dia jumpa dengan Nabi kita, Nabi Muhammad, dia bagi salam gitu. Assalamualaikum ya Muhammad. Ni kan. Sahabat ni, geram. Panaslah. Dia doakan Nabi tu keracunan kat atas kau gitu ya. Doa dia gitu kan. Kecelakaan ke atasmu Muhammad. Sahabat ni geram nak tampar lah. Nabi tahan. Nabi kata apa? Nabi jawab macam mana? Waalaikum. Nabi doa balik ke atas orang tu. Kalau orang bagi salam tak betul, kita tak wajib pun jawab salam tu. Tak wajib pun jawab salam tersebut. Kita sebut waalaikum ya. Kalau dia Assalamualaikum datang rumah kan, kita bagi kat dia Alaikum. Habis kalau dia bagi salam elok-elok, Assalamualaikum, contoh kita kan. Maka kita pun Waalaikumsalam. Apa kita jawab elok-elok. Dan yang terakhir, habis dah. Terakhir iaitu tertib. Apa itu tertib? Yang awal diawalkan, yang akhir dikemudiankan. Jangan terbalik-terbalik. Ringkasan dia begitu. Yang awal didulukan, yang kemudian dikemudiankan, yang akhir dikemudiankan. Jangan kita terbalik-terbalik. Ini pergi sujud pula dulu baru rukuk. Itu salah tu. Itu silap tu. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Limpah sudah masuk. Patutlah Haji pun tengok jam 2-3 kali sudah. Ada persoalan ke? Yang ketiga dengan kelima dia lain tu. Walaupun erti dia lebih kurang sama, tapi sebenarnya beza. Yang ketiga tu dia lebih cerita kepada bahawa kita sambung. Dia nak sebut sil tu makna dia satu perkataan tu disambungkan. Jangan diwakaf tengah-tengah. Mualat tu berturut-turut.
Walaupun pada praktikal dia sama je. Praktikal dia sama je. Sebenar praktikal bila kita buat sama je. Tapi disyaratkan di situ. Mana menunjukkan bahawa mualat dan juga menyambungkan tu tadi, dia ialah secara praktikal dia benda tu penting. Benda tu penting. Sampai dua syarat yang hampir serupa. Tapi dengan istilah yang berbeza lah. Istilah yang berbeza. Wallahu ta'ala alam. Yang penting dia kena berturut-turut antara satu sama lain. Itulah lafaz salam tu. Jangan diputus-putus. Saktah dan sebagainya kan. Dia terus je. Wallahu ta'ala alam. Cukupnya sampai sekadar itu saja dahulu. Rezeki kita sambung lagi pada akan datang. Tuan kuasa masjid kita pun kepenatan sudah kan. Dari subuh sampai isyak ni. Alhamdulillah. Barakallahu bikum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbana faqihna faqih ahlana wa qurbatilana fi dinina. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.